Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazifah binti Azri. Video kali ini akan membincangkan mengenai pendidikan digital abad ke-21. Dalam era modernisasi ini, pendidikan digital telah mengubah cara kita belajar dan mengakses maklumat. Teknologi kini bukan sekadar alat tetapi menjadi sebahagian daripada ekosistem pembelajaran yang membentuk kecekapan dan kemahiran pelajar abad ke-21. Dalam video ini, kita akan meneroka peranan pelajar dalam pendidikan digital, ciri-ciri persekitaran pembelajaran yang berkesan serta kepentingan kemahiran minda dan pengurusan emosi dalam dunia digital. Apa itu pendidikan digital? Ia merupakan gabungan teknologi dan proses pengajaran dan pembelajaran. Gunakan peranti digital seperti komputer, tablet, internet dan platform pembelajaran atas talian. Meningkatkan akses kepada ilmu tanpa sepadan masa dan lokasi, mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif dan kendiri. Pendidikan digital merujuk kepada penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia bukan sahaja melibatkan penggunaan komputer dan internet tetapi juga merangkumi bagaimana pelajar dan guru berinteraksi dalam persekitaran maya. Dengan adanya pendidikan digital, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menyeronokkan dan dapat diakses bila-bila masa dan di mana sahaja. Ia juga membuka peluang kepada pelajar untuk menjadi lebih berdikari dan kreatif dalam pembelajaran mereka. Seterusnya adalah peranan dan tanggungjawab pelajar dalam pendidikan digital. Yang pertama, penggunaan teknologi secara beretika, pembelajaran kendiri melalui platform digital, kesedaran keselamatan cyber dan komunikasi digital yang berkesan. Sebagai pelajar dalam dunia digital, kita mempunyai tanggungjawab besar dalam menggunakan teknologi secara beretika. Kita perlu memastikan sumber maklumat yang digunakan sahih, menghormati hak cipta dan mengelakkan penyebaran maklumat palsu. Selain itu, pembelajaran kendiri kini lebih mudah dengan akses kepada kursus dalam talian, e-buku dan simulasi interaktif. Namun, dalam era digital ini juga, ancaman keselamatan cyber seperti penipuan dan buli cyber semakin meningkat. Oleh itu, pelajar perlu meningkatkan literasi keselamatan digital. Selain itu juga, kemahiran komunikasi yang baik dalam forum perbincangan dan kelas maya juga penting untuk membina interaksi yang positif. Ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital yang berkesan, interaktif dan kolaboratif, fleksibel dan bersesuaian dengan tahap individu, memberi maklum balas segera menggunakan teknologi pintar seperti AI. Sekitaran pembelajaran digital yang berkesan perlu interaktif dan membolehkan kolaborasi antara pelajar serta guru. Kelas maya, forum perbincangan dan alat kolaboratif membolehkan kerja berkumpulan berjalan dengan lancar. Selain itu, fleksibiliti dalam pembelajaran membolehkan pelajar menyesuaikan jadual dan kaedah mengikut gaya mereka sendiri. Dengan bantuan AI, sistem pembelajaran boleh diperibadikan mengikut prestasi pelajar. Maklum balas segera juga membantu pelajar menilai tahap pemahaman mereka dan memperbaiki kelemahan secara berkesan. Memupukan perkembangan minda melalui teknologi, eksplorasi teknologi baharu, pembelajaran adaptif, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Teknologi memainkan peranan penting dalam pembangunan minda pelajar. Dengan meneroka teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, realiti maya, VR dan pembelajaran berasaskan permainan, pelajar dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran mereka. Sistem pembelajaran adaptif membolehkan setiap pelajar belajar mengikut tahap kefahaman mereka. Tambahan pula, dengan akses kepada maklumat yang luas, pelajar boleh menganalisis isu daripada pelbagai perspektif, meningkatkan daya fikir kritis serta menyelesaikan masalah secara inovatif. Kepentingan pengurusan emosi dan interaksi sosial dalam pembelajaran digital, pengurusan tekanan dalam pembelajaran kendiri, interaksi sosial dalam platform digital, kemahiran komunikasi dan empati dalam talian. Dalam pendidikan digital, pengurusan emosi adalah aspek penting untuk memastikan pelajar tidak terbeban dengan tekanan pembelajaran kendiri. Pelajar perlu mengamalkan keseimbangan dalam jadual belajar dan rehat serta mengekalkan sikap positif dalam menghadapi cabaran. Selain itu, interaksi sosial dalam pembelajaran digital melalui forum perbincangan dan kelas dalam talian amat membantu membina hubungan baik dengan rakan dan tenaga pengajar. Kemahiran komunikasi dan empati dalam talian juga penting untuk memastikan perbincangan berlangsung secara profesional dan beretika. Sudah tiba di bahagian penutup. Rumusannya adalah pendidikan digital sebagai asas masa depan, peranan pelajar dalam menyesuaikan diri dan teknologi, kepentingan keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Dapat dilihat bahawa pendidikan digital bukan sekadar tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana kita sebagai pelajar dapat menyesuaikan diri dengan dunia pembelajaran yang semakin canggih.
Dengan memahami peranan dan tanggungjawab kita serta menerapkan kemahiran digital dengan beretika, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mencapai kejayaan akademik dan membina masa depan yang lebih cemerlang. Namun, dalam kemajuan ini, keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan perlu dikekalkan supaya kita bukan sahaja menjadi individu yang celik teknologi, tetapi juga bijak mengurus emosi dan berinteraksi secara berkesan dalam dunia digital. Sekian, itu sahaja perbincangan dalam video kali ini. Semoga isinya memberi impak dan manfaat kepada yang menonton.